Apa telur Pi? masin. Ikan masin? Ikan masin apa ni Pi? Timun sejuk. Jom. Okay guys, hari ni kita orang lunch dekat office. Ya. Ni lauk. Kena buka sikit ni brother, baru nampak. Tak apa. Kejap lagi baru kita buka. Tunggu seorang lagi. Ustaz. Kena buat baca doa dulu. Oh ni dah dipotong ke? Dah potong dah. Oh, ikan masin. Kena buka kena Ikan display. masin. Salah Pi. Apa, Pi? Telur masin. Ikan masin? Ikan masin apa ni Pi? Okay, baca doa. Ah, mah. Imam cari imam. Cepat dah Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Serang. Okay. Serang. Senang. Buka. Pilih. Pilih. Selectkan nasib lah. Kita tester dekat kawan-kawan. Ikut. Sebab kita nak bawa masuk ni. Ikut, Wah, ma. Oh, ekor. Ui. Mantap. Epi apa? Ikut Kepala jingga. Kepala dongga. Jingga. Padu ah? Lepas Makan mati ni. ngam, sedap. Boleh recommend dia. Sebab tu aku bagi tu, aku beli tu. Tahu nak makan matin. Okay, Birul. Apa rasa? Dia ada bakar-bakar dia tu. Tu yang padu tu. Lepas tu rasa paste tempoyak dia. Oh, Padu. Asal patin. Memang macam penting. Kena. Orang tak makan matin. First time. Weh, menarik. Ini rasa jap. tak rasa ni. Okey. Tak ada rasa Patut ni. kena buat patin ayam. Eh? Ayam tempoyak. Patin kasi ayam. Ayam tempoyak. Oh, tapi okey lah, sedap. Wah, Jap. Recommended. Memang padu. ada pre-order tak? Ada. Resepi original kan. Bagori ke apa? Okey, insurans ke apa keadaan matian? Ada. Dia dah siap dah, bungkus-bungkus semua, dia dah siap bakar apa semua. So sampai kat kita, kita panas dah balik. Macam aku masuk dalam apa? Frozen. Bukan, dalam Allah yang ketuhar over nak. Bas. Fizi suka ni patin ni. Nampak intern dulu kan. Oh. Kepala Bibi nak Bibi. Begitu.